memanglah tak cukup pun untuk guna duit samer tu semata-mata untuk pembangunan ke apa. Tapi kalaulah jumlah denda yang kita bayar tu ataupun cukai apa-apa yang dikenakan oleh PBT tu yang kita bayar, tapi rakyat dapat setimpal dengan apa yang sepatutnya dia bayar, benda tu tak zalim pun. Lepas tu, satu, yang kedua, kalau kita betul-betul undang-undang dah ada, tunggu masa nak kuat kuasa ke je. Kalau kita tak kuat kuasa ke undang-undang tu, dia akan jadi berlarutan lah. Kurang-kurang kita samai tak apa dah. Kalau nak minta compound, kita bagi je lah compound. Maknanya nak minta diskaun, bagi je lah diskaun. Tapi kalau kita tak pernah samai, kita istilah mudah samai dah, tak pernah compound pun persalah tu terhadap undang-undang kita ada tu, jadi orang jadi tak beringat lah. Yalah, kita tengok di tepi-tepi jalan utama dalam kampung kita tak usah ambil ni sangat lah kan. Dalam kampung tepi-tepi jalan utama kadang-kadang kita tengok premis ataupun rumah kediaman sendiri dia tidak jaga. Dia panggil ISO ni, benda-benda yang mencacatkan pandangan. Itu saya kata adanya undang-undang yang boleh mengambil tindakan dengan besinya, dengan sisa binaannya yang masih lagi ada, benda-benda ginilah. Dalam keadaan kita tengok kalau dalam bandar Kota Baru kita lah ni projek di bawah, walaupun landscape negara yang ia buat projek berapa 48 juta lebih kurang gitu, tapi saya melihat bahawasanya bandar Kota Baru ni kita kira sudah complete comel dah di kawasan MPKB tu, tak boleh nak take kita kata dah. Sepatutnya kalau pandangan saya, apalah kiranya projek itu dilimpahkan sedikit ke pinggir-pinggir bandar. Contoh kata kawasan saya Bunuk Payung, kawasan Paloh, kalau sebelah sana kawasan nak pergi ke Kijang, ke PCB, kalau kawasan Sheng, Penggalan Cepa. Tapi kita terlalu fokus nak upgrade tak nafilah dalam bandar, sehingga ke warga netizen sendiri pun merungut projek dalam bandar ni hingga mengganggu trafik. Walaupun kita kata ada justifikasinya, kajian buat, kita tak nafi dan kita menyokong penuh untuk memperindahkan landscape dalam bandar ni. Tapi tiba masa dah, selama berapa 36 tahun ini, adakah kita nak kekal Bunuk Payung sebagai jalan protokol, jalan utama, jalan tu laluan gerbang masuk ke bandar Kota Baru? Adakah kita nak selamanya? Daripada saya kata tadi, ISO-nya dengan orang tinggalnya, dengan tidak ada landscape-nya, kita kata sepatutnya dilimpah